Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kupas pasal satu topik yang ramai orang masih blur. Apa beza insurans dengan takaful? Nampak macam sama. Dua-dua bagi perlindungan. Dua-dua bayar bulan-bulan. Ada beza ke? Ada. Penting ya untuk faham beza ni supaya tak salah pilih. Jom kita kupas sama-sama. Pertama sekali, konsep asas. Insurans bekerja atas konsep pemindahan risiko. Apa tu? Bila kita bayar premium kepada syarikat, risiko kewangan akibat kemalangan, sakit, kematian, kita pilih untuk alih kepada syarikat. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, syarikat insurans lah yang akan bertanggungjawab untuk bayar pampasan. Takaful ni pula, dia macam sistem kita bantu kita. Konsep dia tabarruk, iaitu sumbangan untuk tolong sesama peserta. Bila kita mencarum, kita sebenarnya menyumbang dalam satu tabung untuk bantu orang lain yang ditimpa musibah. Syarikat takaful ni cuma urus je, bukan pemilik dana. Okey, sekarang kita tengok bab duit pula. Duit siapa sebenarnya? Dalam insurans, bila kita bayar premium, duit tu terus jadi hak syarikat. Mereka urus, mereka labur dan bayar pampasan ikut terma. Kalau kita tak claim, duit kita habis macam tu je lah. Syarikat pegang. Kita tak boleh tuntut balik kalau ada baki sekalipun. Takaful ni lain sikit. Duit caruman kita masuk dalam tabung peserta. Tabung tu bukan milik syarikat tau, tapi hak semua peserta. Syarikat cuma uruskan je dana tu. Jadi dia lebih kepada dana komuniti. Ibarat dia rumah jiran kita terbakar, kalau insurans, syarikat yang datang tolong. Kalau takaful, jiran-jiran kumpul duit, tolong sama-sama. Kita bantu kita. Nombor 3, bab untung dan lebihan dana. Dalam insurans, syarikat adalah entiti bisnes. Jadi kalau duit premium lebih daripada jumlah tuntutan, lebihan tu jadi untung syarikat lah. Tapi kalau dalam takaful, kalau dana peserta ada lebihan lepas dah tolong peserta lain dan bayar pembelanjaan, lebihan tu boleh diagih balik kepada peserta ikut syarat syarikat takaful. Jadi peserta ni berpeluang lah untuk dapat hibah lebihan. Yang keempat dan terakhir, pandangan syariah lah. Insurans konvensional ada unsur-unsur riba, gharar, maisir